Saya rindukan Ramadan kerana membawa berkat. Saya rindukan Ramadan kerana ganjaran berganda. Saya rindukan Ramadan kerana terdapat malam Lailatul Qadar. Saya rindukan Ramadan kerana bulan lebih baik pada 100 bulan, 1000 bulan. Saya rindukan bulan Ramadan kerana bulan yang lebih baik pada 1000 bulan. Bulan Ramadan. Saya rindukan Ramadan kerana saya dapat melakukan ibadat tanpa gangguan syaitan. Saya rindukan Ramadan kerana ianya adalah bulan tarbiyah. Saya rindukan Ramadan kerana mungkin ini Ramadan terakhir untuk saya. Saya rindukan Ramadan kerana ini mungkin Ramadan yang terakhir untuk saya. Saya rindukan Ramadan kerana adanya suasana ibadah. Saya rindukan bulan Ramadan kerana mendapatkan manfaat dan maghfirah di bulan yang mulia. Saya rindukan bulan Ramadan ini kerana ingin dapat manfaat dan maghfirah daripada bulan Ramadan ini kerana ingin dapatkan manfaat dan maghfirah daripada Allah di bulan yang mulia ini. Rindukan Ramadan kerana adanya solat tarawih. Kerana malaikat turun dari langit pada bulan Lailatul Qadar. Saya tak nak balik. Saya rindukan Ramadan kerana Ramadan adalah bulan yang mulia. Saya rindukan Ramadan kerana syaitan-syaitan dikurung. Bukan Ramadan kerana ianya disambut setahun sekali. Saya rindukan Ramadan kerana bulan Ramadan saya dapat buka bersama-sama keluarga. Saya rindukan Ramadan kerana ia dapat mendidik nafsu saya. Saya rindu Ramadan kerana ia dapat menambahkan pahala saya, dapat semayang tarawih, Quran, baca Quran dan sebagainya. Saya suka bulan Ramadan kerana dapat solat bersama-sama, berbuka puasa bersama-sama, bersahur bersama-sama, dapat mengeratkan silaturahim antara kita semua. Itu je. Saya rindu Ramadan kerana dapat bersahur sama-sama rakan, dapat puasa sama-sama, dapat mengaji sama, solat sama dan dapat mengeratkan silaturahim bersama-sama. Saya terima kasih. Saya rindu Ramadan kerana Ramadan bulan keberkatan. Rindu Ramadan kerana masa untuk beribadah. Saya rindu Ramadan kerana bulan itu agak saya rindu Ramadan kerana bulan keberkatan dan time itu nak buat ibadat qiyamul lail, malam Lailatul Qadar. Ramadan adalah bulan manusia dapat berlatih. Saya rindu bulan Ramadan kerana saya rindu bulan Ramadan, bulan keberkatan. Dan Saya rindu Ramadan kerana pada bulan tersebut mendapat keberkatan dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya amat merindui bulan Ramadan kerana dapat melakukan ibadah dengan sempurna serta saya amat merindui bulan Ramadan kerana dapat melakukan ibadah dengan sempurna serta mendapat keridaan daripada Allah SWT. Saya rindu Ramadan kerana Ramadan adalah bulan yang penuh dengan barakah dan bulan yang berlakunya peperangan Badar. saya rindukan Ramadan kerana saya dapat merasakan bagaimana orang yang kebuluran. Saya rindukan Ramadan kerana dapat merasakan bagaimana keadaan orang yang kebuluran dan dapat mencari malam Lailatul Qadar. I miss Ramadan because of all the good deeds people do and it makes me feel happy. Rindu Ramadan kerana pada bulan Ramadan lah saya dapat membuat banyak kebaikan dan pada bulan itu saya mendapat banyak pahala. Selain daripada itu, saya juga dapat menurunkan berat badan saya. Rindu Ramadan kerana Ramadan bulan yang berkat dan bulan Allah menggandakan pahala. Saya rindu Ramadan kerana
bulan Ramadan ialah bulan penuh keberkatan dan mendapat pahala berlipat ganda.